okey tak? Risaulah, aku pula masuk program ni, aku dah tahu laki aku kesihatan. Abang okey tak bang? Ya bang, jom balik atas nak. Bang. Abang. Mango. Mango tolong Mango. Ya, tolong saya tak siri, saya siri tolong. Tok jangan main ni betul lah. Jangan, bodoh. Ini betul-betul jangan main. Tolonglah. Abang. Suami saya kena ni. Sayang, ini dia. Abang. Sumpah. Bang. Sayang, sumpah. Ali. Sumpah. Ali. Yasin mana? Korang confident sangat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Aku marah betul dengan camp management ni. Tapi aku dah cakap standby ustaz. Alah, ni kenapa jadi macam ni? Hayyul Qayyum. Kalau setakat bacaan macam tu je, garanti tak ada pun. Aku dah cakap sayang sangat keluar duit. Kan kena dengan saya. Kenapa ya? Dia bukan baru ni. Saya dah lama. Dia belaga ni yang agaknya ni. Saya itu orang tak Saya rasa kita nak kat macam ni tak boleh cakap. Kita ketua saya Ustaz cakap abang ni dia benda ni belaga dengan Kak Mia. Kenapa? Kenapa? Dia belaga dengan Kak Mia. Akak kena je lawan ni. Lawan apa tu insyaAllah. So saya nak saya cuba tolong apa. Dia bukan senang nak keluar ya. Saya tak nak dia bergelongsor kat situ. Jangan sampai kaki dia, jangan tekan dengan kuat. Patah kaki laki aku saman korang. Patah kaki laki aku saman korang. Senang je aku cakap. Kalau setakat korang punya solat pun tak betul, setakat doa ru'yah korang buat gelak aku je. Mana? Kat mana sekarang? Ustaz kat depan juga. Ustaz mana? Ustaz depan tapi kami itu dekat sekarang. Dah tahu tu kenapa tak standby? Korang berdua ni memang nak kena dengan aku ya. Aku cari satu rumah hutan staff. Kau tunggu aku di depan. Aku dah cakap awal-awal. Cina dah cakap tadi ada ustaz tadi ke ada. Ya, aku tak salahkan korang 100%. Saya orang Malaysia. Saya tahu kat mana doa ru'yah yang sebenarnya. Bawa ustaz. Saya tak salahkan korang. Tapi staf saya yang salah. Saya dah cakap. Kesianlah laki-laki aku. Kau melampau lah. Kesian dia, tahu tak? Sayang. 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 Ya Allah, kesiannya peluh. Boleh kipas tak? Korang ni semua drama ni apa? Kipas macam mana? Mana kipas tadi? Kau nak suruh aku kipas ke? Mana kipas tadi? Mana kipas tu? Sekejap. Kau nak suruh aku kipas lagi aku ke? Aku dah lah sakit hati. Mana kipas tadi? Ustaz dah. Salah ke kalau kau standby Ustaz Syarul? Habis kenapa? Dah tahu janganlah bagi buat benda ni. Cakaplah awal-awal. Kalau dah tahu tak ada Ustaz, jangan buat benda ni. Tu aku cakap kau buka benda Quran. Tak ada faedah pun. Korang sendiri tak ngaji Quran. Dah, okey. Ustaz datang belum? Kata bunda. Ustaz, on the way. On the way, bunda.
Kat sini. Kipas lah, boleh tak? Boleh tak lelaki buat apa? Korang buat apa semua ni? Tak boleh kita orang kipas ke? Tengah Boleh tak? Takkan tenaga saya berkipas? Kena sampuk. Tak Kenapa? boleh bawa keluar. Boleh bawa keluar tak? Tak boleh. Kena ustaz juga. Tak boleh keluar. Laki kau macam ni. Saya faham. Mana Tapi saya ustaz? tak nak puan jadi macam ni juga. Kalau aku kena rasuk pula. Sebab tu saya nak puan tenang. Kejap je. Saya faham. Kita orang semua tengah try hard sekarang ni. Kalau dah tahu Ustaz, Ustaz Amin tak ada ke kenapa? Tak buat lepas nanti aku telah cancel dah benda ni. Paling ustaz siapa ustaz ada? Kau cakap Ustaz Amin ada. Tak pasti. Siapa bang? Ya, Ustaz? Bonda dah kalut dah. Dia dah kalut dah. Ada tasbih? Ada. Puan? Tasbih puan? Aku dah panik tasbih aku entah ke mana. Tasbih saya mana? Aku dah tak tahu. I dah cakap dah. Tolong buka lampu. Boleh tak lelaki-lelaki yang berlelaki ni ada lampu tak spotlight untuk saya pegang Saya dah tasbih? cakap ada ustaz tak? Dia tak ada. Aku dah lupa juga. Aku dah tahu nak marah je. Jelas. Air kosong tadi mana? Saya takut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kuat sangat ya kaki dia, tolong ya. Aku tak nak kena benda ni lagi aku patah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masalahnya surah kepala otak kau harus sembahyang betul-betul. Jangan cakap banyak sangatlah. Kau suruh buka surah mengaji surah kau masih ada Quran dah. Dia saya marah bukan korang semata-mata tahu. Tahu saya aku dah cakap awal-awal. Aku memang tak pandai doa ruqyah. Ya Allah, aku tak pandai ruqyah kan? Aku dah cakap awal mana ustaz tu Sida. Aku memang marah dengan kau. Aku dah penat. Bang. Lepas ni kau tunggu ya. Seorang main kena. Kau tunggu. Seorang main kena. Apa boleh? Kau yang aku suka tengok lelaki aku macam ni. Bukan kita orang pun tak suka. Tapi kenapa kau tak siapkan? Ya, ikutkan diorang dah standby Cik Amin. Bukan Cik Amin tak angkat. Kita orang sendiri depan pun dia tak ada. Cik Amin sendiri cakap dia ada. Itu masalah sekarang. Ustaz dah tak macam ni. Dia dah ambil. Diorang pergi kat badan suruh ambil terus Ustaz tu. Kau tahu apa jam? Hello? Dah mana dah? Kalau tak ada tak boleh buat. Dah tahu. Kau tak boleh tunjuk mana? Ni benda ni. Ni benda ni. Ni benda ni kat depan korang ni. Tadi. Ni. Kenapa kau tak takut? Kau tak nampak? Azankan. Terus nak main.
Ustaz dah sampai. Dah sampai. Saya nak buat kan? Lepas tu tak nampak hati tu. Saya mengharap Siapanya? pada saya dah tahu ini. Panggil lah doa dia. Saya tak tahu dua orang lemah macam mana. Doa ni satu pengajaran untuk doa tau. Jangan tindih kaki suami saya please. Jangan tindih. Jangan tindih. Cepatlah, jangan lege-lege. Bukan mana dah? Bukan mana dah? Bukan mana? Bukan depan. Ke depan. Kita nak keluar. Dia kena pen. Dia kena pen. Orang sampuk dia kena pen. Kau suka macam ni? InsyaAllah Muslawat ke dia. Saya tak jadi masalah. Jangan salahkan dia seorang kata. Tak ada alternatif sampai daerah lain ke? Kau tak lagi. Kata, live pun mati. Sampai dah. Kau kalau apa-apa jadi nanti Amin kau siap semua ya. Apa-apa jadi nanti Amin kau siap. Semua staff memang aku suka hati dia. Kasih dulu. Apa pun jadi kau siap semua. Last saya. Macam ni Rupiah. Aku tanya enggak? Kau nak keluar benar kaki kau ni? Ni bukan Rupiah. Ni bukan Ustaz Rupiah. Agak tak? Dekat ni tak ada, dekat ni. Kau panggil ni ke? Ustaz, tolong Ustaz datang sini Ustaz. Kau saya kena rasuk. Okey, bila benar kaki Kat mana? Minta orang tolong. Dia kat sini kat terminal. Kat terminal. Dah, kami dah panggil. Okey, siap. Saya atur ya. Kalau cakap strong tak kuat tiba-tiba seorang memang boleh. Mana staff yang lain? Mana Daus? Mana Naim? Kau baca doa apa cakap pegang kaki tu? Kau jangan pegang sangat ya. Gambar air. Tu ada air. Air. Doa air Quran kau orang mana? Cakap air dia kau bagi sekolah pun air. Air Quran kau orang mana? Saya memang tak hafal doa ruqyah. Sedang saya bukan perawat Islam. Kat ujung tu, kamu fikir tak saya balik rumah macam mana? Fikir tak staff? Alhamdulillah Ustaz datang. Terima kasih Ustaz datang. Dia tak sedar benda ni tak keluar lagi. Saya tahulah. Betul kan Ustaz kan? Dia tak keluar. Dia orang pakar je boleh keluarkan dia. Ini bukan doa. Ini Ustaz ni mengaji. Kita tengah cari ada orang, kita dah call dia tapi sekejap lagi mungkin dia datang atau pagi-pagi kan. Bagi saya tablet ke apa, at least saya ngaji sekali, boleh tak? Kalau setakat baca selawat je korang tak baca doa ruqyah, tak lepas. Tak lepas, aku dah biasa tengok benda ni, aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak keluar lagi ni.
Kaki dia jangan kena kaki Cik Amin. Cari doa ruqyah betul. Korang jangan sesuka isap rokok ya, saya pesan. Dia kalau benda yang macam ni dia kuat, dia kau tak tekan ibu jari kaki, kau tak tekan sini, tekan perut, dia takkan keluar. Dia cuma bertenang je sekejap. Boleh tak siapa-siapa bawa Quran? Quran saya dekat atas, kat rumah saya, bawa turun. Sebab Quran tu ada kiswah Nabi. Bawa kemari, Quran saya. Bawa Quran saya. Boleh baca sekarang lah. Ini, tunggu. Tak kat telinga dia pulung. Wahai Mirah, keluar kau. Ini dalam aku. Dengan bismillah di ummati. Cik dah pening kepala. Cik dah pening kepala baik-baik. Sorry, cik dah pening kepala. Tahu. Cik dah pening kepala. Kena ada rekod ni. Oh, saya video. Apa yang tu? Cuma di dalam ni.